Assalamualaikum guys, welcome back. Aku sebenarnya dah simpan benda ni punya lama. Aku membuat-buat dalam hati nak bercakap dengan korang berkenaan dengan match antara John Cena dan juga Brock Lesnar, yang mana kita boleh tengok lah dekat WrestlePalooza, Brock Lesnar dia lautkan John Cena, dah macam diibaratkan macam kata kita orang besar duk squash budak-budak tadika. In one of the most lopsided matches of all time, Lesnar slaying Cena just like he's doing tonight. Kurang macam tu lah apa yang terjadi pada John Cena. Dan of course dalam setiap perlawanan mesti ada orang yang bersetuju dengan keputusan yang dibuat dan ada yang oppose ataupun tak suka dengan keputusan yang telah pun dibuat oleh tak kisah siapa pun, WWE, Creative Team, Triple H, John Cena, Brock Lesnar, whatever. Tapi yang pasti keputusan dah pun ada. Brock Lesnar mengalahkan John Cena buat kali kelima dalam sejarah pertemuan diorang. So dekat sini, mana yang puas hati tu kita letak tepi lah kan. Aku pun okey je, tak kisah pun sesiapa yang menang, sebab pada aku Brock Lesnar is back. Itu yang paling penting. Cumanya bila kata kita pergi ke bahagian orang yang kurang bersetuju dengan keputusan ataupun apa yang terjadi pada John Cena dekat WrestlePalooza, aku mungkin ada beberapa point yang boleh aku kongsikan kenapa John Cena kalah dengan Brock Lesnar. Dia sekarang ni kita obviously boleh cakap lah John Cena dah achieve macam-macam lah dekat dalam career dia sebagai ahli gusti selama lebih kurang dalam 25 tahun. Yang mana dia dah boleh berbangga dah sebab dia wrestler pertama yang menang 17 championship in lifetime. Selain daripada tu, dia antara mereka yang boleh digelar the greatest of all time. Yang pertama, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu, John Cena sebenarnya dah pun dapat 99 kemenangan dekat dalam Premium Live Event ataupun PLE, yang mana kemenangan ke-99 dia picked up sewaktu dia berlawan, dia berentap dengan Logan Paul dekat Clash at the Castle. Jadi, ada kemungkinan dia cuma nak lengkapkan 100 kemenangan dekat PLE, Premium Live Event, mungkin dekat Survivor Series ataupun mungkin dekat Premium Live Event yang lain yang dia bakal berentap. Dengan siapa? Wallahualam, kita tak tahu. Cuma macam mana pun, dia tetap berada dekat belakang The Undertaker untuk PLE win rate, yang mana Undertaker dah pun menang 107 perlawanan dekat PLE sepanjang karier dia. Yang kedua, berkemungkinan WWE sebenarnya ada plan untuk Brock Lesnar moving forward, yang mana mungkin Brock Lesnar akan jadi main superstar untuk PLE event, sebagai contoh dekat Royal Rumble ataupun mungkin dekat WrestleMania untuk 2026. Jadi bila kata dia put over John Cena dekat WrestlePalooza, itu akan insert dominance dan nampak Brock Lesnar jadi lebih prominent dan sesuai untuk jadi daya penarik untuk main event akan datang. Yang ketiga, obviously macam aku cakap dengan korang lah, yang mana Brock Lesnar dah pun menang lawan John Cena sebanyak 5 kali out of 7 times diorang berentap, yang mana John Cena menang sekali dan juga satu lagi disqualification yang memberi kemenangan kepada John Cena. Here comes the pain. God build me strong. Forget to give me praise. So, obviously Brock datang, Brock lautkan John Cena dan lepas tu Brock pergi balik ke ladang dia dan buru Moose. Dan last kali, bila kata kita tengoklah cara WWE sekarang ni, diorang lebih suka perlawanan ataupun satu storyline yang menampakkan seolah-olah macam storyline ataupun feud antara wrestler dengan wrestler tu, dia nampak very dramatic, dia nampak macam kata tu cinematic. Makanya apa yang aku fikir, berkemungkinan biasalah hero kalah awal. Apa yang diorang buat ialah diorang biar John Cena memang kena lauk kau-kau punya dulu, biar kalah kau-kau dulu, dan kemudian John Cena dia akan dapat super power, dia akan power up, dan selepas ni bila masuk dekat PLE dia akan jadi pemenang absolute. Dia sebab apa tahu? Sebab kita boleh tengok tahu dekat dalam WrestlePalooza tu, kamera dia banyak fokus pada budak-budak, ada budak menangis, ada budak macam kecewa bila kata superhero diorang kalah. So kita macam boleh nampak tahu naratif diorang ke arah sana. Dan lepas ni bila kata John Cena menang next PLE ataupun next match dia,
orang akan bersorak-sorai sampai nak runtuh stadium tu nanti. Cuma macam mana pun aku setuju yang perlawanan sewaktu WrestlePalooza tu diorang sepatutnya buat lagi epic, diorang sepatutnya buat lagi menyentuh perasaan lah. Lebih kurang macam kata kita tengok perlawanan antara Superman dengan Doomsday, barulah kita rasa macam wow, inilah dia dramatik, inilah dia cinematic. Ini tidak. Kita tengok John Cena dia boleh tukarlah nama dia jadi Freshly Squeezed John Cena. Tapinya macam biasalah, ini semua kita pala tahu saja sebab jawapan sebenar tetap berada dekat diorang, dekat Brock Lesnar, dekat John Cena, mahupun WWE, mahupun Triple H. Jadinya mungkin satu hari nanti kita akan dapat penjelasan daripada diorang kenapa John Cena pilih untuk setuju Brock Lesnar put over John Cena. Cuma macam mana pun aku nak tahu jugalah pandangan korang. Korang rasa kenapa John Cena kalah dengan Brock Lesnar dekat WrestlePalooza tu? Cuba korang komen dekat ruangan bawah ni. Tapi macam mana pun kita duk sembang pasal Brock Lesnar, John Cena dan sebagainya tu, jangan lupa pada 25 Oktober nanti Impact Wrestling akan bawa satu lagi event wrestling dekat Malaysia yang dikenali sebagai Reality Check, yang mana ini ialah event julung-julung kalinya kita dapat tengok ROW Championship akan dipertandingkan dekat luar dari US, dan of course kali pertama dipertandingkan dekat Southeast Asia. So pada korang semua yang minat gusti, yang minat wrestling, aku sarankan kepada korang, korang pergilah Reality Check ni, sebabnya aku dah pergi dah Slam Fest sebelum ni. Serius best gila guys. Apa yang Impact buat, apa yang wrestler-wrestler dekat dalam event ni buat, aku memang puas hati gila. Daripada awal-awal aku duduk diam-diam sampai ke hujung tu aku sendiri yang menjerit tak cukup nafas. But anyway, kalau kata korang suka konten-konten macam ni, apa lagi, jomlah subscribe.